Soalan dia, bila masa sesuai untuk you start run ads? Okay, dia depend pada platform jugalah kan. Contoh macam sekarang ni TikTok. Saya cadangkan siapa yang ada bajet, run ads lebih awal. Sebab apa? Sebab bila you buat secara organik, you akan ambil masa lah. Ambil masa untuk dapatkan follower, untuk dapatkan view. Okay, itu cadangan saya lah. Dia depends pada platform. Kalau platform tu you memang nak dominate cepat, maksudnya you nak orang nampak you cepat. You nak, yelah kalau account baru, biasanya view tu akan ratus-ratus, 10-10 je kan. Bila orang masuk, mungkin orang tak convince lah. Tapi bila orang termasuk, orang tengok, wah video ni 1,000, video ni 5,000, video ni 12,000, semuanya main ribu-ribu. Jadi orang akan start fikir yang kita ni memang expert bab tu. Expert dalam topik tu. Jadi tu kegunaan ads. Okay, itu keadaan kedua. Yang keadaan pertama, keadaan kedua, saya cadangkan bila you dah biasa sangat buat video-video konten-konten yang free dan you pun ada sale, tapi you nak boostkan sale you dalam masa yang cepat. You nak naikkan sale. Katalah you dah biasa buat sale 10,000. So you nak start buat sale 60,000, 100,000. Okay. Dan you pun dah ada jualan sebelum ni. You ada modal. So you buat ads. Bila you buat ads, dia akan, orang kata speed up, dia akan burst cepat lah jualan tu dalam masa yang sangat pantas. Okay, menjawab soalan tak?